Dak ingat mandi wajib, lepas mayang jemaah baru teringat, dak ingat mandi wajib. Nak dah subuh ni, subuh ke junuk lepas subuh. Nah, biasa memang pagi jemaah kau dah ingat. Jawabnya, la yaqbalullahu salati ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak terima, yakni tidak sah sembahyang seorang kamu yang telah berhadas, melainkan kena bersuci dulu. Siapa yang tak ada wuduk, dia kena fal yatawadda. Tapi kalau bab hadap sah, dalam Quran kata in kuntum junuba fatahharu. Kalau kamu hadap sah, wajib kamu mandi. Tak mandi, tak sah sembahyang. Dosa tak? Tak dosa, kerana tidak sengaja.